Ini kisah keluarga yang tiap kali raya je mesti riuh. Mereka ada 4 adik-beradik, iaitu Along, Angah, Uda dan Acu. Ni Along. Dan ni pula Acu. Bila balik kampung je, mesti ada benda yang tak kena. Lagi-lagi Acu suka sangat cari gaduh dengan Along. Tengoklah tu. Tak senang duduk dia tengok Along. Ada je nak kacau. By the way, Along ada anak kembar tau. Yang ni lah anak Along. Sebiji kan perangai macam Along. Ni pula anak Uda. Asyik menghadap game je. Alamak, Along tengah membebel. Sebab masing-masing duduk tak tolong dia kemas rumah. Tahu pun semua gelabah pergi buat kerja. Ada yang pasang lansir, gantung hiasan raya, dan ada yang sibuk buat air untuk semua. Kopi canjang ni sedap tau. Along tengah buat kuih raya. Tengoklah tu. Ada je idea dia nak sakitkan hati Along. Kuih raya aku! Walaupun macam-macam perangai dalam keluarga ni, tiap kali malam raya je mesti happening. Tengoklah perangai masing-masing. Semua enjoy. Pagi raya, kalau tidur kat kampung macam ni lah. Lagi satu, beratur kat bilik air pun kena berebut tau. Sebab tandas ada satu je. Masa untuk salam bersalaman dengan keluarga. Lupa, Along merajuk dengan Acu sebenarnya. Sebab kuih raya semalam. Kita tengok Along maafkan Acu ke tak? Yeay, Along maafkan Acu. Ketua kampung dan jiran-jiran pun datang berkunjung ke rumah. Memang penuh satu rumah. Tak lupa juga lain-lain bangsa, India dan China. Kita kan Malaysia Madani. Semua perayaan kita sambut bersama. Kejap. Ada iklan. Saya mewakili seluruh warga kampung komuniti Bandar Ipoh ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Aduh, Acu ni tertumpahkan air pula dekat baju Along. Baru je minta maaf tadi. Alamak.